Seramai 16.4 juta warga negara dengan lesen memandu sah dimuat naik dalam Pekalan Data Budi Madani. 16.4 juta itu dengan keluarga. Jadi sebenarnya faedahnya banyak kalau sudah lihat keseluruhannya. Jabatan Pendaftaran Negara menawarkan perkhidmatan menukar chip MyCard yang rosak secara percuma sehingga 7 Oktober. Jadi saya cadangkan saudara, jangan guna dulu, cek dulu chip MyCard, perbaiki dulu, maka start guna 8 Oktober. Ataupun cek dululah ya. Jabatan Pengangkutan Jalan, ini saya tengok kita semua jabatan, semua kementerian, saya tengok menteri-menteri bagi arahan supaya program ini ataupun pelaksanaannya itu berkesan. Jadi JPJ melanjutkan waktu operasi kaunter pada hujung minggu, Sabtu Ahad sepenuhnya bekerja di seluruh negara untuk tempoh sebulan sehingga 26 Oktober 2025. Itu dia sebut yang Siti Nurhaliza nyanyi Malaysia Madani rakyat disantuni ini ya dia. Mungkin salam kat dia.